Assalamualaikum, selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ini Acik nak kongsi satu lagi resepi sambal, iaitu sambal udang kering cara Acik. Sambal udang kering ni Acik suka makan dengan bubur nasi. Kalau nak makan dengan nasi putih biasa pun sedap juga. Okey kawan, jom kita lihat bahan-bahan dan cara untuk membuatnya. Okey, jom. Okey, bahan-bahannya ialah kita perlukan cili merah dan cili padi, kepedasan ikut masing-masing ya. Udang kering yang sudah direndam dan cuci bersih, dan juga irisan bawang. Mula-mula Acik nak tumbuk cili merah dan cili padi dan juga udang kering. Udang kering dan cili Acik nak tumbuk sehingga hancur kedua-duanya ya kawan-kawan. Bila dah hancur, sekarang Acik nak masukkan garam dan sepuk perasa secukup rasa. Okey, kita tumbuk lagi ya kawan-kawan. Dan akhir sekali Acik nak masukkan irisan bawang. Bawang ni bawang besar boleh, bawang kecil pun boleh, ikut kesukaan masing-masing lah. Okey, kita tumbuk sehingga bawang agak hancur sedikit. Alhamdulillah, siap dah menu Acik hari ni, iaitu sambal udang kering cara Acik. Sambal ni bahan-bahannya tak banyak, mudah nak membuatnya dan insya-Allah sedap. Sambal ni makan dengan bubur nasi, sedap kawan-kawan. Kalau nak makan dengan nasi biasa pun boleh, ikut cita rasa masing-masing. Tapi hari ni Acik makan dengan bubur nasi. Okey kawan, jangan lupa cuba ya resepi Acik hari ni. InsyaAllah sedap.